90% trader baru akan lingkup, wipe out, kosong. Korang ingat korang special? No. Bukan sebab market kejam, bukan sebab ekonomi crash, tapi sebab trader ni ada satu penyakit kronik. Penyakit FOMO. Bila buka chart tengok, candle hijau. Harga naik. Cepat tekan buy. Cepat kejar. Stop it. Pasaran saham ini bukan macam ATM automatik. Itu melabur blindly tanpa berdasarkan market data. Tengok sini. Simple analogy. Harga saham, harga tu macam kereta. Cantik, laju, seksi. Tapi volume. Volume tu ialah minyak petrol. Kereta tengah pecut naik bukit, harga tengah naik, tapi minyak dah berkelip dah hampir kosong. Apa akan jadi dengan kereta tu? Dia jadi semput. Dia reverse, dia crash. Itulah portfolio kita bila beli tak tengok volume. Tengok crime scene ini. Harga tengah naik mencanak, to the moon. Trader pun excited. No. Look down there. Volume dia kering, kosong. Macam dompet kita hujung bulan, tak ada siapa beli. Ini yang kita panggil fake out. Jadi inilah risiko volatility pasaran. Kadang-kadang nampak macam harga nak naik, rupa-rupanya semuanya palsu. Kita masuk aja, zap, market terjun. Dan apa jadi? Sangkut dekat pucuk, bye-bye lah duit modal. Now, tengok chart yang baru ni. Ini baru monster. Harga pecah resistant. Boom. Volume dia mencanak naik macam KLCC. Ini maknanya tangki penuh. Minyak full tank. Smart money. Pelabur institusi. Dana asing. Semua tengah tekan minyak. Bila volume besar macam ni masuk, momentum pasaran akan jadi kuat. Inilah masanya korang buat keputusan bijak menggunakan data. Ride the wave. Tapi ada satu masalah besar. Kalau trader guna platform zaman dinosaur, korang akan ketinggalan. Bila korang nampak volume tu masuk, harga dah sampai langit. Jadi korang ni, kita ni jadi tukang cuci pinggan je. Buffet semua dah habis dimakan. Sebab itu, saya gunakan Maybank Trade MY app. Real time data, live. Saya boleh nampak pergerakan pasaran second by second. Laju, pantas dan padu. Dalam trading ni, speed and data are the most important part. Jadi stop gambling, stop meneka. Buat keputusan berdasarkan maklumat yang betul. Kalau tak ada volume, baik duduk diam-diam. Jadi kawan-kawan, download Maybank Trade MY app, study chart, validate semua data. Jadilah pelabur yang berdisiplin macam sniper. Jangan main ikut-ikut pasaran aja. Jangan FOMO. Faham? Now, go trade. Tapi sebelum tu, download Maybank Trade MY app. Boleh buka akaun dengan maybank.my/sharetrading dan guna kod Shukri-my. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.